Ya, kan dia rasa berat tu. Purple eh? Purple eh? Purple lah. Dia makan dekat ni eh. Mayat. Ya. Rasa-rasa dah. Aku rasa kat purple tu. Yosha. Ini makan Atromen. Wah, tu panjang dah. Jom. Lemak ni boleh. Ni podium. Panjang ni. Okey, simpan. Lemang. Okay, Assalamualaikum. Welcome back to my channel MF Angler. Aku sekarang berada di Terengganu guys. Aku ada satu pertandingan candat antara TMB 1 Malaysia di Kuala Terengganu candat. Jadi aku follow company aku daripada TMB Melaka. Kita orang dah bermalam satu malam di sini Umi Homestay. Tu nombor telefon ada kat sana. Semua boleh tahan selesa. Alhamdulillah. Kita datang 15 player daripada Melaka. 15 player, 3 kenderaan kita pergi. Disediakan lah. Okay, kita tengok apa diorang buat kat dalam rumah homestay. Jangan ada siap kepala otak ke jangan. Siap ada GoPro lah. Ada peserta candat kita Ni makan tak bawa ni. So nasi dagang lupa lah. Yang serius nak muka. Ini confirm podium lah. Buat live TikTok. Ambul. Tak reti lah buat live TikTok nak bercakap live tu. Tak reti nak bercakap kat dalam live tu. Apa dah tidak bercakap. Barang-barang persediaan Kita kena rancang strategi. Rancang strategi naik podium. Ompong. Ya? Makan dulu lah sebelum menyandat. Peserta candat Melaka semua dah dapat baju daripada kelab-kelab Terengganu. Makan lagi. Loading barang kat bot. Dah ni. Dah. Dah settle dah. Kau nak ambil gambar dengan drone? Dah budak semua dah masuk tu, nak keluar balik. Azrab juga. Allahu Akbar. Loading barang guys.
Men. Dia Oh, lama tak naik bot ni ah. kanan lu kuasa untuk dalam ni. Dah siap letak bendera guys. Wakil Melaka. Itu dia bang. Mabina. Nombor Mabina ni datang. Tergerak lu. Berperejel. Gerak dulu. Mantap. Pelepasan 20 bot guys daripada seluruh TMB di seluruh Malaysia. TMB KL, TMB Penang, TMB Kedah, Muar, Melaka, semua ada. Hadiah tempat pertama soto terberat Johan 3000. Kita target podium lah. Ini first time kelab kilat Melaka hantar tim. Kita dah sampai spot ni. Dah ready. Kita dah ready. Candat Sulaiman. Yuzuri dengan duel. Duel kod berapa ni? 07. Ya, Yosha. Podium. Hey. Nyut Yosha. Ada tak bai? Dia makan kat mana? Aku nak tengok dia makan kat mana. Aku angkat tinggi-tinggi naik atas kan. Itu ladung. Bismillahirrahmanirrahim. Yang lepas. Melawan. Nyut. Ui, geram-geram. Yosha. Ku sampai lengan nak. Apa je paling banyak ah? Naiklah cepat please. Dia bukan dasar lah. Dia tengah sikit. Jut naikkan sikit. Atas sikit dasar ke apa? Ui, bosok. 2 ekor. Ha? 2 ekor Yosha. Yosha. Mantap. Patutlah berat. Yosha.
Di atas kan? 2 ekor lah. Naik. Ha? Tadi naik 2 ekor tu. Kali naik 2 ekor, geng. Lepas dia. Mana bekas? Tak ada bekas eh? Atas sikit. Oh, Satu aja. Apa ada kejam dia. Atas sikit. Naik, lepas tu sampai dasar. Naik, lepas tu gulung, naik. Gulung, naik. Nanti lepas tu tiba-tiba sini. Oh, terima kasih bang. Ui, banyak ni. Harapan kat kau ini tu. Ai. Kau seorang yang ada Zuri. Putih Yazuri putih. Yosha. Oh, nak pink sekali. Yosha. Depan ada Kita podium jangan tidur. Podium jangan tidur. Dah tahu dah teknik dia. Ikat lah. Ya, kan dia rasa berat tu. Purple eh? Purple lah. Dia makan dekat ni lah. Banyak. Rasa dah. Aku rasa kat purple tu. Yosha. Ini makan Atroman. Wah, tu panjang dah. Jom. Lemak ni boleh. Ni podium. Panjang ni. Okey, simpan. Lemang. Oh, ni podium. Simpan. Mana plastik kau? Oi. Hai, mayat. Pocong. Batu bawah Hui. Ya, ni buat betul Zam. Kan ada lubang kan masuk. Ui, renjut. Janganlah lepas. Ui. Nyut. Yosha. Nyut Yosha. Ui. Baik sayang. Jangan lepas ya. Jangan sabun. Naik. Kau punya banyak kau ni. Alah, jangan sabotaj lemang ni. Ada yang tu. Aku dah kata kau ni. Oh. Yosha. Ada ping. Uyuh, hancur. Alah macam ni. Haus ya. Dah tarik sotong haus tak? Comen. Makan dah lah pun. Galau ni. Ya, starting tu. Yang bila dah kena cocok, sakit. Ada lagi, ya Allah. Alamak putus. Awal putus. Sungut dia. Aduh, Yosha. Ada lagi apa ni? Ha? Tak. Aduh, sayang. Alah. Putus. Dia nak makan. Dia nak makan ni sekarang ni.
Kau tu. Baru turun tadi dah makan tadi. Ni kecil ni. Tadi dia genjul lah. Saya tadi Sam. Tak ada. Kau balik. Apa jauh Sam. Fitnah. Aku nak scam. Dah satu ni tak apa yang sana. Aku punya batu 100. Tegak tadi. Oh, ni pun ke sana. Tu kata baling jauh dulu. Kalau baling bawah ni memang ke sana lah. Come on Lee. Aku takut kau tak tahu. Ha? Aku naik. Tapi tak penuh lah macam tu. Ada yang putus. Ini kasar-kasar. Ha? Kasar-kasar. Lama lah. Itu pandai pilih. Oh, Ha. Just punya podium tu. Lemang. Apa? RM1 pun nak makan. RM1. Aku RM1. Oh. Tentu pula. Haa. Macam mana? Ada kat awal. Wow lah ye sotong tu. Sebab tak Apa dia makan menyenyet ni? sebab tak ada arus. Ha tu yang bagi dia jualan tu. Makan Kan? menyenyet kan? Ha, RM1. RM1 ke tepi macam tu. Ha. RM1 sampai ke depan. Slow. Macam skill untuk mendapatkan satu kenikmatan nyut-nyut. Halal tu selai orang. Ha. Setempat je RM1 kiri kanan kiri. Serit. Au. Kau salah sini kat kau. Keluar. Tak turun je. Padahal kau baik. Awal lah dia terpancuk kat aku. Okey, kita try serit pula. Dia main pancut lah. Serit lagi lah. Yang tahu dia nak bagi penutong. Jangan jauh pun. Ya, malah sotong jauh. Ha? Alamak. Udah sedap nyut-nyut dah ni. Boleh jalan Makan lu siapa belum makan? Makan. Makan dulu Maggi sotong. Dia ubah spot tempat lain. Kita ubah spot. Makan guys. Weh, lama menunggu nak dekat pukul 3 pagi. Dia makan tengah. Dia makan. Tak ada lah. Dia datang memang dia makan lah. Cumi-cumi. Kau nyampai? Ada, cuma lambat sampai. Lambat ni. Takut kan? Cumi-cumi. Ni sotong. Wow. Mai mandi, mai pancut. Cumi-cumi, ha? Juga aku. Buat tambah-tambah. Yo. Sudah sampai. Buat hilang ngantuk. Oi. Oh, ada tu. Jangan slow.
Berat je itulah sotong. Slow. Wow. Bawah sekali. Dasar. Kita tengok. Saya siapa yang tengah. Boleh hilang ngantuk cumi-cumi. Alia, tengok Alia. Ada. Lu sikit lagi. Alamak ya betul. Oi. Dia boleh pindah pergi bawah. Nasib baik ya. Kena hujan ni kamera. Tak lepas apa. Dah hujan gang. Puan pujuk dia. Harus mati guys. Tak kena pujuk. Harus mati guys. Tak pujuk dia Azrab. Ya. Aku slow je tu. Macam besar-besar bas. Kira berat ni. Cumi-cumi. Pandai apa? Alamak. Puan nak pujuk kau lah. Torong masuk. Oi. Ancut Pak Izam. Hai, buat hilang ngantuk. Ketiga dah geng. Rentak tu tadi. Dah hujan geng. Hujan di pagi hari. Hujan tak apa, jangan siap ada angin siap. Lemang. Double strike. Macam udang Dia reverse tu. Berapa lama harus ku tunggu sotong makan aku punya canda. Berapa lama harus ku tunggu. Cumi. Tapi dia terlepas ni kata tu. Ada biol. Tu. Genjut tu. Bergenjut. Lemang. Tak. Dapat keluar. Jauh lah bakul. Aduh, nak penuh bukan ni. Walaupun slow, kita tetap mencadat untuk memperolehi. Dah koyak aku punya nombor 15. Bersilang ni. Come on guys. Bersilang ni Zam. Kau baling ke sana, baling ke depan Zam. Macam ni lah. Contoh. Paling lagi jauh ni. Kenapa hijau tu macam tambah berat. Cumi-cumi. Wah. tak ada. Dia rasa macam berat. Lain. Perasaan tu Zam.
Dia lagi nak siang lagi dia makan lah aku ingat. Ada apa? Cumi-cumi. Oh, ada. Patutlah. Ada. Menghilangkan mengantuk je. Aduh. Dia pancut Mana nak hilang yang tu? Dia memancut ada ikut lah. Dia ikut. Mana ada gancu. Dia ikutlah pasangan dia. Aduh. Gancu tak boleh lah. Tangkap. Mana nak pergi ni? Dia ikut. Kita candat soto kat sini pula kan, kat pasar. Sotong fresh. Candat kat sini pula. Candat kat sini pula. Ni bawa kandang. Jangan pecah rahsia. Aduh, macam-macam Ambil kilo 10, ambil 2 kilo. Awak bayar RM12. Awak bayar RM12. Mana belah sini Sam? Kita canda kat sini kan? Kita canda kat sini je lah. Barang panah. Target tak capai lah. Apa? Kita canda sini lah. Candat modal tu. Nak kau ambil saya biasa je ni lah. Lemang-lemang ni kan. Ni macam mana? Ini 18 kilo ke apa ni? Macam nak soto kat sini lah, fresh. Dah buat. Padahal tadi tak ada pun macam ni. Mana tu? Apa dia? Wah, aku penting. Okey ya 1 kilo. Cawak teka ke betul? Cawak teka dulu harga di berapa? Ini fresh tadi datang. Cakap 38 40. Ini budak-budak candak yang jual tadi. Dia orang jual. Jual apa? Cukup? Cukup lah dekat 2 kilo. Ya. Ada kilo. Ambil kilo. Jadi cakap rumah ni. Aku janda besar-besar ni lah. Yang tadi. Awak letak kilo tadi. Lebih. Apa? Dia tekor. Tak sampai lagi 2 kilo.
Sikit lagi baik. Lagi sikit lagi baik. Sikit lagi. Cumi tak ada, cumi. Dia ada. Kan tambah yang kita candat tu dah 2 kilo. Ha. Cukup 2 kilo. Yang ni kan nak beli kan apa rupa jual. Terlalu dah terlalu. Ada jauh pi, tadi lain ni harga. Tadi lain ni. Tadi berapa ringgit? Ya. Oh, mak. Nanti kat ni. Sama. Kamu ke 3 dulu. Ni bot naik. Bot naik. Bot naik bot. Dong sikit. 21. Okey lah. Ini awak pandai sikit buat 2 kilo lah. Macam mana kau potong? Buang air ke? Buang sikit. Ada tukar import sikit. Mana tulis nama ni? Air ni. Betul tu. Timbang air ni. Sampai lagi. Dua satu juga sih ada buang air. Ni cepat pak. 21. Ni 250. Dia lebih kuat. Ha? Orang putih. Ha. Daripada jernih dia naik putih. Ha, ini baru betul mencandat fresh. Ha, target tak capai. Nama pun pertandingan. Sikit lagi. Right je tengok. Nama tu nama dapur. Ha? Beri nama lagi dapur. Oh, kau keluar. Tulis nama, nak tulis nama. Ada marker tak? Dah, beri nama. Fadil. Okay guys, semalam punya cerita Candat sotong. Aku tak sempat nak buat penutup, tak sempat nak pergi tempat timbang, tak sempat nak buat pergi tempat penyampaian hadiah. Barai guys. Barai penat. Tapi alhamdulillah TMB Melaka ada menang satu kategori sotong terpanjang. Tapi tempat ketiga sotong terpanjang Kilat Melaka 17.3 inci kita orang dapat 13 kilo je geng sotong. Tak banyak. Arus tak ada, tali tegak geng. Tali tegak, arus tak ada, 13 kg je. Tak dapat menang sotong terberat. Yang menang stesen Jana Manjung, TMB Jana Manjung dapat 64 kg. Nombor 2 30 kg. Nombor 3 30 lebih kg. Tak banyak lah. Dalam kalau kata 15 orang tu, kalau dapat 30 kg tak banyak. Tapi ada lah pertandingan kan. Kita pertandingan bukannya betul-betul pergi candat. Kita pergi pertandingan geng. 24 biji bot. Lepas tu bot bukan bot khas yang mencadat je.
Semua bot nelayan pasang bubur. Kita just buat aktiviti santai-santai. Alhamdulillah. Ada juga karen sotong tu, lama tak menyandat. Alhamdulillah. Okey, tu saja geng aku punya video kali ni, Pesta Candat 2026, anjuran tempat kerja aku. Okey geng, kita jumpa lagi next video akan datang, InsyaAllah. Assalamualaikum. Bye bye.